pusat sumber ni sebenarnya apa yang mula menarik ataupun terkenal ni. Memang dia, bila saya masuk sini dia pusat sumber adalah kita punya kebanggaan. Jadi saya cari apa dia. Jadi sebenarnya pusat sumber ni pernah pada tahun 2020 buat pertama kalinya SMK Sultan Muhammad PSS telah menyertai pertandingan anugerah pusat sumber sekolah cemerlang. Okey, dan dengan izin Allah dan juga kerja keras, memanglah kita bukan kerja sendirian. Okay, di PSS ni kalau nak harapkan cikgu ni ada 3-4 orang je. Tapi boleh jadi begini sebenarnya dengan bantuan keras penuh sebenarnya pentadbir sekolah. Kalau boleh sebut Sultan Muhammad ni pentadbir ni semua gerak. Okey, dan juga begitu juga dengan guru-guru lain. Jadi pada tahun 2020 ini pertama kali SMK Sultan Muhammad menyertai pertandingan anugerah pusat sumber sekolah cemerlang dan telah berjaya menjadi johan peringkat negeri Melaka pada tahun 2020 dan seterusnya layak untuk ke pertandingan di peringkat kebangsaan. Dan syukur alhamdulillah pusat sumber telah berjaya mendapat tempat ketiga di peringkat kebangsaan. Itu pada tahun 2020. Dan tak berhenti di situ, pada tahun 2021 masih disebut PKP ya. Okey, pusat sumber sekali lagi telah menjadi johan di pertandingan video kreatif peringkat negeri Melaka. Okey, dan ketika itulah pusat sumber telah pun menubuhkan Kru TV PSS. Kru TV PSS dan yang istimewanya mendapat jemputan daripada pihak JPN Negeri Melaka untuk membuat liputan dan wawancara sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat kebangsaan. Itu satu kejayaan lah untuk tapi ketika itu saya tak ada lah. Saya bertahun kat sini. Okay? Jadi semua itu tidak menjadi kenyataan lah sebenarnya dengan tanpa daripada komitmen dan juga sokongan yang kuat daripada semua pihak untuk mengawal tuan-tuan apa yang kita lalui tadi laluan-laluan yang kuat. Sebenarnya adalah dia pusat sumber tak ada. Kalau semua orang semua penuh, kalau kita nak transform apa-apa saja, kita nak menjadikan sesuatu perkara tersebut hanya boleh disokong dengan sumber kewangan. Kan? Jadi kalau kita tengok slogan minimalkan dengan menggunakan apa yang ada. Apabila mesti mendapat bantuan. Jadi sebenarnya perubahan yang berlaku di SMK Sultan Muhammad ni, kalau boleh saya simpulkan sebenarnya ada sokongan daripada PIBG dan juga PIBKS dan alumni itu sendiri. Semua orang tahu bahawa alumni Sultan Muhammad memang hebat. Minta je lah, insyaAllah. Okay? Dan satu lagi yang saya fahamkan di sini ialah pusat sumber ni bukan sahaja untuk aktiviti macam buku. Buku pun orang tak tengok sangat ni sekarang ni kan sebagai kita. Okay? Dan satu lagi pengetahuan tentang pusat sumber itu di mana-mana sahaja adalah pusat sumber, bukan sahaja di library. Jadi itu sebab saya kata saya menjadikan sekolah ni laluan-laluan ataupun tempat-tempat ni sebagai pusat sumber. Maksudnya semua dia berinformasi. Jadi di mana-mana pelajar pergi untuk informasi. Termasuklah kalau tuan-tuan tak adalah melawat tadi kita pergi kantin. Kantin baru tu kalau sebelum datang tak nampak macam tu. Kita pergi kantin ada bertema Kesultanan Melayu Melaka. Itu pun saya masuk sini lah. Dan semua ada informasi tentang Kesultanan Melayu Melaka. Itulah sesuai. Jadi kami ke arah yang tersebut. Sekolah yang berinformasi di samping memberi kebersihan, juga senang lah kebersihan dan juga keceriaan. Jadi insyaAllah lah. Okey. Jadi saya juga seperkara lagi saya ingin juga memperkenalkan kepada semua guru cemerlang saya lah. Kita kena bangga dengan guru cemerlang yang ada. Kita semua sekolah ada guru cemerlang pusat sumber. Jadi Cikgu Safi ni yang pertama dia adalah Hakon GPN bagi tahun 2020. Terima kasih. Kemudian dia juga adalah ikon guru TV PSS bagi tahun 2021. Tak berhenti kat situ. Kemudian beliau telah menjadi guru cemerlang perpustakaan dan media pada tahun 2022. Okay. Dan seterusnya menjadi pengurusi Pertubuhan Guru Perpustakaan dan Media Malaysia Cawangan Melaka daripada 2021 hingga kini. Okay. Pengurusi tu. Okey, dan sebelumnya saya rasa Setiausaha Pertubuhan Guru Perpustakaan dan Media Malaysia Indo tahun 2022-2024. Okey, 2025 bertanding ni. InsyaAllah bertanding lagi.
Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya. Apa yang baik ambillah. Kalau kita pergi lautan dengan arah sini, mana yang orang faktor kita ambil balik. Kita kena sesuaikan mengikut sekolah kita. Sebab saya faham, bila saya berada di SSN, yang berada di sini, dah lama di sana, di SSN, dia punya fizikal geografi dia berbeza. Asrama dekat bawah, atas, bawah sekolah. Kemudian saya berbina Gajah Gadirang, yang sempit segala-gala ni, Gajah Gadirang. Okey. Saya pindah dia orang SSN. Okey. Cima. Bila pergi ke Gajah Gadirang, Allah, mana ni? Dah memang kenal lama kan? Tapi itu lagi lama daripada Sultan Muhammad. Okey. Jadi kat mana kita nak jadikan dia wow tu kan? Okey. Bila di Malim kawasan ni luas. Bangunan dia setempat. Di Malim. Agak mudah lah saya punya rakit. Bila masuk Sultan Muhammad, kawasan ni luas, berbukit-bukit, penuh. Saya selalu berperang dengan apa? Dengan rumput. Okey. Nak berperang dengan rumput lah. Lambat sikit aja dia dah jadi hutan. Betul. Betul sebab kalau kita leka sikit, belakang dia jadi hutan simpan. Okey. Jadi saya rasa apa yang boleh diambil, ambillah. Okey. Apa yang buruk itu tinggalkanlah. Kalau boleh, insya-Allah kalau nanti kurang nak tambah baik daripada itu saya. Kita merela. Senang kan sebenarnya orang datang memantau. Bagi saya, apabila sebab saya masuk di sini, orang datang memantau, datanglah. Bagi tahu apa yang silap. Saya betul. Senang. Tak payah nak fikir-fikir. Saya. Kita ada positif sangat. Betul lah kita nak berkhidmat cepat. Kan cepat berubah kan? Okey. Jadi sebelum saya tutup lah, saya nak memperkenalkan, saya nak berkenalan pantun SMP Sultan Muhammad. Saya datang sini buat pantun. Sebab semua sekolah mesti ada pantun kan? Di mana dia ada? Baca merah ada kan? So dia tak sebut nama lain sebab situ. Tempat di SSN pun ada kan? Sekarang SSN pun dah cantik. Okey. Berpencak silat Laksmana Melaka, pahlawan berlima, gagah bertempur. Lahirkan ulama Umarah Cendekiawan juga SMP Sultan Muhammad berdiri masyhur. Aku lupa biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.